atas banyak sebab. Boleh Google sahaja untuk cari keputusan forex trading, muzakarah hukum JAKIM. Jadi boleh jumpa. Tetapi kalau tanya saya seringkas, sebabnya adalah kerana mata wang berbeza dengan digital currency. Digital currency yang kita sebut cryptocurrency, di peringkat Malaysia, fatwanya dan juga keputusan Suruhanjaya Security punya Majlis Penasihat Syariah, mereka telah menganggap dan telah mentakifkan, karakteriskan digital cryptocurrency ini sebagai digital asset. So bila dia digital asset, dia tidak diperlakukan sebagai mata wang, sebab mata wang hanya dikeluarkan oleh kerajaan legal tender. Legal tender, dan ada fungsi dia. Lalu cryptocurrency ni dipanggil di Malaysia oleh Suruhanjaya Security digital asset. Bila dia digital asset, dia adalah komoditi yang boleh diniagakan. Macam emas tadi tu, physical currency. Jadi sekarang ni, bila mana duit kertas ataupun duit ringgit ataupun duit US dollar ke apa euro ke, semuanya adalah currency, mata wang yang fungsinya medium of exchange. Bila medium of exchange, ulama silam dan sekarang semasa, ulama silam antaranya Imam Al-Ghazali ada sebut, disebutkan dengan jelas bahawa disebutkan, saya catatkan, saya bacakan di sini. Contohnya dia katakan li'annahuma khilqan li ghairihima la li nafsihima id la gharada fi 'ainihima fa idza tujira fi 'ainihima faqad ittakhadhaha maqsudan ala khilafi wad' al-hikmah. Jadi kalau pendengar dengar tu, pergi masuk kat ChatGPT, suruh terjemah. So artinya lebih kurangnya, sesungguhnya mata wang, iaitulah pada ketika itu dinar dan dirham, kedua-duanya adalah bukan diciptakan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan yang lain. Iaitulah apabila tujuan yang lain tu maksudnya duit, kita bukan boleh makan duit. Kita boleh naik duit, kita boleh pakai duit. Kan? Kita beli tu untuk beli cawan, untuk beli meja, untuk beli kereta, untuk beli air, itu maksud dia. Dia bukan pada diri dia sendiri. Dia medium of exchange, dia store of value. Dia penunjuk kepada value kepada barang-barang dan store of account dan seumpamanya. Jadi Imam Ghazali daripada itu dia dah sebut, apabila diniagakan pada dirinya sendiri, mata wang ini, Imam Ghazali kata, maka telah diambilnya secara salah. Dan disebutkan juga oleh Ibn Taymiyah, innal maqsuda bil athman an takuna mi'yaran lil amwal yatawassalu biha ila ma'rifati maqadiril amwal wala yuqsadul intifa'u bi'ainiha. Dia kata sesungguhnya mata wang ini mestilah menjadi ukuran kepada harta dan komoditi, bukan kepada diri dia. Dia hanya dijadikan sumber rujukan. Macam contohnya, komputer ni berapa harga? 8,000. Yang ini 2,000. Yang ini 500. Yang ini 40. Kan? Itu maksudnya rujukan kepada harga barang-barang. Jadi mudah, semua boleh faham. Betul. Jadi oleh kerana itu, kalau dia jadi rujukan, mestilah dia stabil. Betul. Kalau tak stabil, hari ni berapa laptop ni? Harga dia 3,000. Tapi sebab currency nak turun, 4,000. Currency turun lagi, 5,000. Currency naik, 3,000. Macam mana medium of exchange boleh tak stabil begitu? Siapa yang menjadikannya tidak stabil? Forex trader. Sebab tu. Kerana itu dia bercanggah dengan maqasid syariah yang merosakkan mata wang. Itu adalah konvensional dan punya pahaman yang nak mengambil untung atas segala sesuatu. Judi pun dia nak ambil untung, derivatives pun dia nak ambil untung, forex exchange pun dia nak, currency exchange pun dia nak ambil untung, macam-macam lagi. Tapi Doktor, kalau saya dah contoh ni